Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Jumpa lagi di channel Berita 101. Malam ni ada sedikit berita baik untuk mereka yang layak menerima bantuan bulanan. Okey guys, untuk mereka yang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng supaya tak terlepas update daripada kami. Hari ini kita dah masuk 2 Februari 2026. Seperti saya dah sebut tadi, bayaran bantuan bulanan antara RM100 RM600 sedang dalam proses untuk dikreditkan ke akaun bank penerima yang layak. Biasanya bayaran macam ni dibuat sekitar 10 hari bulan, tapi kali ni mungkin ada sedikit perubahan. Kenapa? Sebab kita tengah masuk musim perayaan. Tahun baru Cina jatuh pada 17 Februari, manakala bulan puasa Ramadan dijangka bermula pada 18 atau 19 Februari. Jadi ada kemungkinan bayaran untuk penerima-penerima berkelayakan akan dibuat lebih awal. Bagi yang masih keliru, bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bantuan ni merangkumi beberapa kategori, antaranya bantuan kanak-kanak, allowance pekerja orang kurang upaya, bantuan orang kurang upaya, bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar, pesakit kronik terlantar, pesakit kronik tidak terlantar. Bantuan warga emas yang ni agak popular, bagi mereka berumur 60 tahun ke atas, RM600 sebulan. Bantuan persekutuan, bantuan anak pelihara dan bantuan latihan perantis. Kalau nak mohon, boleh buat permohonan secara dalam talian di bantuan jkm.gov.my. Tapi dalam tempoh 2 minggu, kena pergi ke pejabat JKM berdekatan untuk lengkapkan proses verifikasi, interview dan semakan kelulusan. Memang betul, proses kelulusan kadang-kadang ambil masa, ada yang kena tunggu berbulan-bulan bergantung kepada kes. Dan masalah yang selalu timbul, walaupun SOP kata bayaran sekitar 10 hari bulan, tapi realitinya ada yang awal, ada yang lambat. Kadang-kadang di Sabah dan Sarawak dah dapat seawal 4 atau 5 hari bulan, tapi di Semenanjung ada negeri yang sampai 14 atau 15 hari. Persoalannya, kenapa bantuan bulanan JKM tak ada jadual tetap macam gaji penjawat awam atau bayaran pencen supaya penerima boleh bajet dengan lebih mudah? Ingat, penerima ni kebanyakan golongan miskin atau miskin tegar, termasuk warga emas atau OKU yang tak mampu kerja. Jadi mereka sangat bergantung pada bantuan ni. Kalau bayaran cacah merba, macam mana nak uruskan keperluan asas mereka? Mujurlah ada beberapa bantuan lain yang tarikh bayaran tepat, tapi untuk JKM ni, ramai berharap agensi ni boleh sediakan jadual tetap sepanjang tahun. Untuk sekarang, bayaran sedang dalam proses di beberapa kawasan. Mungkin minggu ni penerima akan mula nampak jumlah bantuan masuk ke akaun masing-masing. Okey guys, itu saja untuk perkongsian kita kali ni. Kalau ada sebarang komen atau pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan untuk yang belum subscribe, tekan butang subscribe dan loceng supaya tak terlepas update daripada kami.